Kalau kau jumpa KK standard area Kuantan, jangan cuba-cuba nak cucuk. Mostly diorang ni ada isi Isi diorang ni selalu mesti mari daripada Paka Tebo. Ni kedai saudara aku ni. Cuma saudara sesama Islam je. Kedai dia kat Kuantan. Nak cari Hafkat Mira, YRV, L-Series, semua ada kat sini. Set Patah Timur memang kemah keming boh. Yang penting ada ongkosnya pak. Diorang ni memang pakar fitting barang-barang ni. Yelah, berapa lama pula diorang dah run business. Tapi bila dah buat servis cun-cun ni, orang komplain harga mahal lah, overprice lah. Ni umpama kau nak barang Skyline tapi bajet Nissan Sunny. Tak boleh macam tu bang. Barang cun-cun Cina kenalah dengan harga dia. Nak murah boleh cari kedai lain. Kita ni nak niaga kenalah ada untung. Sewa kedai nak kena bayar, pampers anak nak kena pergi Speedmart, Kepala Agung semua tu. Ni nak puasa lagi, raya lagi, baju merun satu family, langsir dah overlap 3 tahun, kuih samprit tak beli lagi, kereta motor nak cuci lagi. Tak semuanya Melayu macam kita. Melayu ada banyak jenis. Sebab tu aku suggest korang basuh sendiri motor kereta kat rumah guna barang Protash R. Degreaser, sabun, coating, silicone wax, dashboard polish, semua kami ada. Bulan-bulan puasa ni lah lagi patut support produk Bumi Putra. Barulah ekonomi mengukuh. Bila dah kukuh, barulah boleh bagi harga murah. Aku bukan nak paksa beli, tapi demi perpaduan ummah, kau mesti beli. Troli oren di bawah ni menunggu jarimu.